Let's go to Kampung Baru. Sekarang ni aku dekat KLCC. Kita akan naik LRT ke Kampung Baru and see apa yang ada kat sana. Untuk korang yang tak tahu kan, dekat Kampung Baru dia ada satu lagi escalator. Kalau dulu dia ada satu escalator yang nak pergi ke arah macam tempat makan tu kan. Tapi sekarang dia dah ada yang kedua. Aku tak tahu, mungkin ini dah lama, cuma yelah kan, aku dah lama tak datang ke Kampung Baru, jadi aku tak tahu yang ada escalator baru ni yang terus keluar. Korang akan nampak Saloma Bridge dekat sini, so it's easier untuk korang access daripada korang keluar sebelah sana. Tadi kita kat sana guys, and then sekarang kita dah dekat atas ni, kat Saloma Bridge, pintasan Saloma Bridge. Guys, aku macam give up. Aku naik Saloma Bridge tadi, panas nak mampus. So aku turun balik and aku nak cari makan dia. Kenyang gila guys, aku baru je lepas makan. And then now kita balik ke LRT Kampung Baru, and then kita akan balik ke Ceras because I left my car kat sana. And then right after that baru kita akan balik ke rumah.